So yang ni kita akan sharekan slide. Okay. Alright. Macam ni. Alright. So Farisha nampak Nampak. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So Farisha, untuk masa depan keluarga, kita capai kebiasaan bersama public goal. Alright. So saya perkenalkan diri saya dulu lah. So siapa saya? Saya Syukri Yahaya. Saya berasal dari Johor dan juga sekarang ni mahasiswa master lah. So insyaAllah saya akan grad sama-sama dengan Farisha lah. So tahun ni kita habis. Kemudian saya telah pun bermula pada tahun 2019 dan saya telah hampir bimbing 2,000 orang direct lah. Penyimpan emas bersama saya dan juga Cikgu Ayu. Dan secara keseluruhan total 7,000 orang lah. Alright. So bila kita bersebut tentang bisnes ni Farisha, kita kena tahu siapa dengan kita berguru. Ataupun dalam bisnes public goal digelar sebagai mentor. Alright, so bila mana saya sebut mentor, mentor kita adalah Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, di mana beliau ni telah pun bermula daripada tahun 2010. Alright, so daripada 2010 ni beliau merupakan penulis buku bestseller iaitu buku Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang. So dalam tim kita Farisha, nama tim kita adalah 5G. Dalam 5G kita ada 200,000 orang. Dan tuan mentor ni adalah tuan mentor yang memantau, melihat perkembangan 5G Associate. Dan tim tuan mentor sendiri adalah tim G100 di mana bawah tuan mentor ada hampir 1 juta employer. Sekarang dah ada 900,000 orang. Jadi bila mana kita nak mencari seorang mentor ni Farisha, kita mesti tengok dengan siapa, dengan apa yang dia ada. Alright, dengan siapa dia berguru. So sekarang ni Farisha tengok, okay, ini adalah mentor kita. Jadi mentor kita ni fokus beliau bukan lagi pada wang ringgit tapi nak menyampaikan manfaat kepada orang sekeliling. So sekarang ni misi beliau adalah nak ubah hidup 1,000 keluarga untuk capai passive income 5 ke 10,000 sebulan. So Farisha, 1,000 keluarga ni siapa? 1,000 keluarga ni adalah saya, Farisha dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita lah. Okey, itu yang pertama, mentor. Yang kedua adalah Tuan Muda Azam Amir. Okey, Tuan Muda, kalau kita nak tengok hierarki kan, nak senang faham, mula-mula Farisha, atas Farisha saya, betul? Atas saya Tuan Azim selepas ini dan juga atas dia adalah Tuan Azam. Dia macam tu susu galuh kita lah. Okey, Tuan Azam ni dah bermula pada tahun 2015 ketika umur dia 16 tahun lagi Farisha. Alright, dan beliau telah menjadi dealer pada tahun 2017. Dan beliau dinobatkan sebagai the youngest leadership group. Maksudnya apa Farisha? Maksudnya dalam satu public goal ni Farisha ada 30,000 orang dealer. Tuan Azam adalah the number one leadership group pada usia beliau 25 tahun. Maksudnya apa? Kita berada di bawah leadership yang betul. Dan kini saiz empire beliau sudah pun hampir 100,000 orang di seluruh Malaysia, Indonesia dan juga lain-lain negara. Dan beliau sekarang pun dah menikmati passive income 5 angka dan official speaker untuk Public Good Malaysia dan juga Indonesia. Kemudian, macam saya ceritakan tadi, siapa upline leader kita ataupun ini introducer saya ataupun Farisha nak senang faham, Atuk Farisha, nama dia adalah Tuan Muda Azim Alif dan juga Cik Oda Sohya. Beliau merupakan dealer Public Good pada tahun 2017 dan penulis buku Wang Emas, penulis buku Kembara Emas Anak Muda pada usia 24 tahun. Tengok Faizal, usia 24 tahun dah tulis buku. Right? Dan start saja beliau habis belajar, beliau terus pencen. Tak pernah bekerja, tak pernah buat resume. Alright? Dan size empire beliau telah pun ada 70,000 orang. Dan untuk makluman, mereka berdua ni merupakan record breaker dalam public goal yang mempunyai direct 30,000 orang bawah mereka. Kalau macam saya, direct bawah saya 2,000. Direct bawah mereka adalah 30,000. Dan sekarang ni, mereka dah nikmati passive income 6 angka. Farisha, kalau 6 angka, dia start dengan berapa Farisha? Kalau 6 angka? Uh, 6 angka 1 juta kot. 100. 100. Income mereka starting dia 100,000. Okey? Dan malah lebih lah sebenarnya. Alright. So sekarang ni kita dah tengok dah dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berguru. Jadi ini adalah masa depan kita. Alright. Farisha, kalau nak tahu masa depan Farisha dalam sesuatu bidang, Farisha tengok siapa senior Farisha. Contoh, sekarang Farisha intern, betul? Farisha, kalau Farisha kerja dekat situ lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, lagi 20 tahun. Tengok bos Farisha. Adakah dia makin sibuk? Adakah dia makin senang? Ataupun dia sebenarnya tak ada masa pun. Nampak? Kita kena tengok siapa senior kita dalam bidang kita. So, dalam business public goal, ini adalah masa depan kita. Alright? So, kenapa kita nak buat business public goal? Alright. So, yang pertama adalah produk ni evergreen. Okay, maksudnya apa Farisha? Maksudnya adalah, Farisha, saya nak tanya Farisha. Emas ada tak 1,000 tahun yang lalu? Ada tak emas?
Zaman Firaun, ada tak emas? A- Ada? Ada kan? Sekarang Hmm. ada tak emas? Ada? Tidak ada. Agak-agak Hmm. Farisha lah, 1,000 tahun ke depan, emas ada lagi ke tak? Ada? Yes, emas tetap akan ada. Tapi Farisha, agak-agak kalau contohlah kita ambil bisnes Cokoja, kita ambil bisnes Cokoja. Sekarang ada Cokoja betul. Agak-agak Hmm. 1,000 tahun dulu ada tak Cokoja? Ada. Ada. 1,000 tahun ke depan? Mungkin ada. Mungkin ada, mungkin tak. Jadi bermaksud Hmm. apa? Bermaksud produk emas ni adalah evergreen. Sentiasa ada. Yang kedua adalah bisnes online. Okey, contoh. Harisha pernah buat bisnes, betul tak? Bisnes apa Pernah? Harisha pernah buat? Ah, Bisnes jual kek lapis. Okey, contoh Farisha pernah Hmm. buat kek lapis. Farisha kalau buat kek lapis, Farisha kena jumpa orang tu untuk bagi hantar, betul? COD. Okey, contoh kalau Farisha demam, boleh tak COD? Tak. Okey, tak boleh. Jadi berbanding dengan bisnes Public Gold, kita 100% online. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak perlu berjumpa pun. Tu yang pertama, contoh Farisha kata, masa mula-mula Farisha dengan saya, kita buat secara online je, betul tak? Hmm. Okay, itu yang pertama. Yang kedua contoh. Farisha, contohlah Farisha kata Farisha nak keluarkan 30 gram tersebut. Saya tak perlu pun nak beri Farisha 30 gram sebab Publigo yang tolong hantarkan. Ataupun Farisha yang pergi sendiri collect di branch Publigo. Maksudnya apa? Maksudnya online saja. Kita tak perlu pun nak berjumpa. Tu special dia yang kedua. Yang ketiga, percutian VVIP ke luar negara. Percuma setiap tahun. Okey, maksudnya apa? Maksudnya dalam Publigo, kalau kita capai certain target, kita boleh pergi ke luar negara secara percuma. Farisha pernah pergi luar negara tak? Ah, Pernah. Tapi satu tempat je lah. Kat mana tu? Ke England. Okey, kat Indonesia kan? Right, tak apa Hmm. boleh jadi pengalaman. Jadi dengan adanya bisnes public goal, Farisha boleh pergi luar negara percuma Farisha. Tak payah nak keluarkan modal dan public goal mengeluarkan sekurang-kurangnya RM30,000 untuk satu kepala. So Farisha ditaja 100%. Nanti saya sharekan gambar-gambar dia. Kemudian bisnes ni adalah win-win situation. Maksudnya Farisha, okey. Contoh Farisha sekarang ni berada dekat Melaka. Contoh lah Farisha kat Melaka. Farisha jumpa satu kedai asam pedas yang sedap. Okey, kedai tu sedap sangat. Okey, Farisha bagi tahu dekat saya. Syukri ada satu kedai asam pedas yang sedap. Okey. Persoalan saya nak tanya kepada Farisha. Farisha bagi tahu saya, okey, kalau saya pergi kedai tersebut, apa yang saya dapat? Dapat asam pedas. Yes, betul. Saya kena makan asam pedas yang sedap, betul Alright. Hmm. Sekarang ni yang kedua, kedai tu pula apa yang dia dapat daripada saya? Dapat duit. Dapat duit. Persoalan yang Hmm. ketiga adalah apa yang Farisha dapat? Macam promote je. Farisha promote tapi Farisha tak dapat apa-apa, betul? Ha. Yes. So, berbanding dengan bisnes Baby Gold, kalau Farisha promote dekat saya, Syukri jom simpan emas. Saya simpan emas dengan Public Gold. Yang pertama, saya akan happy sebab saya dapat emas. Yang kedua, Public Gold happy sebab Public Gold dapat customer. Dan yang ketiga, Farisha happy sebab Farisha dapat insentif daripada Public Gold. Nampak tak? Perbezaan bisnes yang ada dalam Public Gold. Dia win-win-win situation. Kemudian, tiada target sales untuk kekalkan status dealer. Contohlah Farisha, saya dah buat selama 6 tahun. Okey, saya dah buat selama 6 tahun. Tiba-tibalah satu bulan tu saya demam. Ataupun tiba-tibalah sebulan tu saya pergi umrah. Saya tetap menjadi dealer walaupun saya tak buat sale, saya tak buat apa-apa status, saya tak ajak orang, saya tetap menjadi dealer. So, tak ada masalah. Kemudian, bisnes boleh diwarisi lah. Selepas saya akan sharekan macam mana sebenarnya bisnes boleh diwarisi. Contoh macam pada hari ni, Farisha buat bisnes kek lapis. Farisha buat-buat-buat. Persoalannya adakah bisnes Farisha ni boleh diwariskan kepada anak Farisha? Adakah bisnes ni boleh income tu boleh diberikan kepada mak ayah Farisha? Itu persoalan dia. Yang seterusnya adalah bisnes tak melekat pada tubuh badan kita. Contoh, sekarang ni saya berada di Kuala Lumpur. Saya boleh je nak buat bisnes kat mana-mana. Saya buat kat Kuala Lumpur. Customer saya ada yang daripada Kelantan, ada yang daripada UPM Serdang, ada yang daripada Johor. Jadi, bisnes tak melekat pada tubuh badan kita. Maksudnya tak semestinya kita kena buka kedai, baru kedai buka. Tak ada. Kita boleh buat anywhere. Dan jana pendapatan pasif. Maksudnya apa? Selagi mana kita batu penyimpan emas kita untuk pandai, kita akan dapat passive income berulang-ulang kali. Maksudnya apa? Contoh. Kita ambil yang real Farisha dengan saya. Farisha, saya ajar Farisha berapa kali? Adakah sekali, satu dua kali ataupun berkali-kali setiap hari? Ah, Sekali. Sekali je kan?
And Hmm. then Farisha pandai, betul tak? Dan Hmm. Farisha buat simpanan setiap bulan, betul tak? So setiap kali Farisha buat simpanan, saya dapat income. Sama juga macam Farisha nanti, Farisha ajar orang sampai pandai. Macam mana Farisha pandai? Farisha akan dapat income berkali-kali. Tak payah pun nak ajar dia setiap hari. Okay. Okay, next. Contoh Farisha kata, Syukri, saya tak ada produk macam mana. Tak payah risau Farisha. Sekarang Public Gold, kita dah sediakan gambar, kita dah sediakan video, kita dah sediakan produk-produk. Tugas Farisha hanyalah untuk berikan kesedaran, berkongsi ilmu, sebar manfaat sahaja. Yang lain, semuanya Public Gold yang akan buat. Macam tu. Alright? Kemudian, Farisha, agak-agak best tak kalau income pasif 5,000 sebulan tanpa perlu pergi kerja? Best tak? Yes. Maksudnya apa? Maksudnya Farisha hari ni mungkin boleh berada dekat rumah bersama dengan parent ada lagi dua-dua. Dia Dekat rumah, pergi urut parent bersama dengan adik-adik kan. Tapi setiap bulan dapat 5,000. Seronok kan? Okey. Tapi segalanya perlu bermula lah. Kita kena decide untuk kita bermula untuk jadi dealer. Alright. So, pendapatan pasif ni, sebelum tu Farisha tahu pasif dengan active income. macam tahu. Okey, tak apa. Active income ni adalah bila mana kita bekerja, kita dapat duit. Contoh macam Farisha lah. Farisha pergi intern, Farisha dapat duit. Farisha jual kek lapis, Farisha dapat duit. Tapi passive income ni adalah kita ajar dia sekali dan kita akan dapat berkali-kali-kali sampai bila-bila lah. Sampai bila-bila. So ada tiga cara untuk kita dapat passive income. Yang pertama, kerja kerajaan 30 tahun bermaksud pencen. Maksudnya apa pencen ni adalah bila mana Farisha dah kerja 30 tahun, Farisha dapat pencen, betul tak? So pension Farisha akan dapat setiap bulan tanpa Farisha pergi kerja. Tapi Farisha kena korbankan 30 tahun yang pertama. Which is sangat-sangat lama lah. Yang kedua pelaburan 15 ke 20 tahun. Okey, tapi ada cara yang lebih mudah iaitu bisnes bersistem 3 ke 5 tahun. Alright. So nak bagi gambaran kepada Farisha, RM5,000 yang bakal Farisha dapat bersama Public Gold adalah, okay, contoh yang pertama, ibaratnya Farisha ada 10 biji buah rumah yang satu rumah tu memberikan positif sebanyak RM500 sebulan. Okey. Saya nak tanya Farisha Agak-agak Farisha ni bagi teka je. Satu rumah berapa harga dia? 500, 600,000 macam tu. Okay, betul. RM600,000. Kita ambil RM600,000. Farisha kalau nak dapat satu buah rumah positif 500, Farisha kena beli satu rumah harga RM600,000. Okey. Untuk dapat kalau nak sewakan orang lah. Persoalannya kat sini adalah Farisha ada tak RM600,000 tu? Tak ada. Dan itu baru RM500 sebulan Farisha. Kita nak cerita tentang RM5,000 sebulan. Bermaksud RM600,000 darab dengan 10, RM6 juta. Farisha kena ada 6 juta untuk ada passive income RM5,000 sebulan. Again, saya tanya Farisha, ada tak 6 juta? Tak ada. Okay. Mostly akan tak adalah. Saya pun tak ada 6 juta. Jadi, tak apa. Rumah ni adalah satu cara. Kita cari lagi cara lain. Cara jalan lain adalah untuk kita dapat RM5,000 sebulan adalah dengan cara kita ada 1.2 juta masuk dalam akaun ASB yang memberikan pulangan 5% setahun. Sebulan akan dapat RM5,000 sebulan. Lagi sekali saja Farisha, kita perlukan modal 1.2 million untuk pump dalam ASB. Kita ada tak 1.2 million? Tak ada. Yes, Farisha dan saya pun kita berdua tak ada. Alright, tapi possible. Tapi Farisha ada cara yang jauh lebih mudah iaitu kita bantu 1,000 orang untuk simpan at least RM250 ataupun 1 gram. Tapi 1 gram ni nilai dia yang dulu. Okay, nilai dia yang dulu. Maksudnya Farisha akan dapat sale RM250,000 darab dengan 2% insentif. Maka Farisha akan dapat RM5,000 pendapatan pasif. Farisha buat apa? Membantu masyarakat kukuhkan keuangan dengan tabungan emas. Itu saja. Okey Farisha. Harga dekat sini adalah RM250, betul? Mm-mm. RM250 dapat RM5,000 sebulan. Sekarang berapa harga emas? Kita anggarkan dalam 500 Mm. Berapa income yang Farisha dapat? 500, 10,000. Betul lah. Betul. Mudah tak nak dapat RM10,000 Farisha? Hmm. So that's why inilah yang dikatakan sebagai bisnes bersistem.
Maksudnya kita boleh tahu berapa income kita berdasarkan sistem yang ada dalam Publigo. Okay? Alright. So sekarang ni ada 4 perkara yang Publigo tawarkan kepada Farisha. Yang pertama, Farisha boleh capai financial freedom. Maksudnya apa? Maksudnya Farisha tak perlu bekerja pun ada pendapatan. Pendapatan pasif melebihi kos hari hidup. Contoh, hari ini Farisha kata, dalam untuk hidup Farisha, Farisha perlukan RM2,000 sebulan. Kemudian, Farisha buat bisnes sebab legal, Farisha dapat RM5,000 sebulan. Jadi, secara automatik, Farisha dah digelar sebagai financial freedom. Sebab apa? Sebab RM5,000 tolak dengan RM2,000 kos, ada lebihan RM3,000. Maka, secara rasmi, Farisha adalah financial freedom. Itu yang pertama. Yang kedua adalah time freedom, di mana Farisha ada kebebasan untuk mengawal masa sendiri. Tak terikat dengan jadual kerja. Tak payah nak punch card, tak perlu nak pergi kerja, tak perlu nak start motor, tak perlu nak parking, no need. Dan Farisha ada keupayaan untuk menentukan sendiri aktiviti yang ingin dilakukan pada setiap masa. Contoh ini, contoh yang sebenar, di mana Tuan Azim, Tuan Azan dan juga Tuan Mentor, mereka telah menunaikan umrah. Sponsor satu family. Tuan Azim, yang ni kan, Tuan Azim, dia sponsor satu family dia. 70,000 Farisha. Ini, Tuan Azhar sponsor satu family dia. 70,000 untuk pergi umrah. Keluarga mereka tak keluarkan satu sen pun duit daripada poket mereka. Dan ini juga Tuan Mentor kita. Dan apa yang lagi menarik adalah mereka mempunyai kebebasan masa. Mereka nak pergi diving. Mereka nak pergi main badminton. Berkayak. Semuanya boleh. Dan mereka-mereka inilah antara masa depan kita. Jadi Farisha nak pergi tak berkayak? Ha. Nak. Farisha nak pergi tak diving? Farisha nak pergi tak main badminton hari Isnin pagi Farisha? Tak perlu pergi kerja. Nak kan? Okey. So, ini adalah yang ketiga, iaitu perjalanan VVIP tahunan. Travel seluruh dunia ditaji sepenuhnya oleh Publigo, tak payah keluarkan satu sen pun. Dan trip VVIP ni seorang sekitar 30,000 Farisha. Dan yang ketiga, tak perlu fikir tentang pengurusan, hanya perlu bawa diri dan pakaian saja. Okey? So ini dia. Ini dia Tuan Azam dan juga Puan Raziatul. Mereka berada tengah naik hot air balloon. Ini dekat Dubai, dekat Hokkaido. Okey, ini dekat Swiss. Farisha, ini adalah masa depan kita. Masa depan kita sebagai dealer Public Gold, masa depan kita sebagai tim 5G Associate. Jika mereka boleh Farisha, Farisha boleh, saya boleh dan kita semua boleh. Asalkan Farisha sanggup buat 2 perkara saja. Obses belajar dan obses berkongsikan ilmu. Itu saja. Okey? Dan ini adalah poster-poster mereka lah yang telah pun layak untuk pergi ke trip luar negara. Yang keempat adalah pendapatan yang diwarisi. Ini yang saya ceritakan tadi. Jika meninggal, pendapatan pasif akan diwariskan oleh waris berdasarkan independent customer dan juga growing dealer. Right, kita ada seorang sahabat kita, nama dia Tuan Mudur Rahman. Beliau telah pun meninggal 2 tahun lepas akibat thalassemia. Dan Farisha bayangkan hari ini, Tuan Mudur Rahman, orang yang dah meninggal 2 tahun, mampu untuk mewariskan income 16,000 kepada mak beliau. Farisha, orang meninggal pun boleh bagi income kepada orang yang masih hidup. Ini kan pula kita yang masih hidup, kita kena bertindak segera, buat pilihan yang terbaik. Okey? Kemudian tugas hakiki kita adalah yang pertama, disiplin belajar, sampaikan ilmu secara online ataupun offline. Dan yang ketiga adalah servis pelanggan. Bermaksud apa? Farisha mungkin hari ni ada 100 orang customer, 200 orang customer, 500 orang customer kan? Jadinya Farisha kena bantu mereka capai apa yang Farisha capai pada hari ni untuk customer-customer Farisha. Okey? Kemudian dalam tim, ini yang paling penting Farisha. Dalam tim kita ada sediakan beberapa perkara yang sangat-sangat penting. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu ni Farisha kita sediakan secara online ataupun offline. Itu kelas lah. Kita ada kelas, ini adalah kelas bulanan. Okey, ini adalah kelas bulanan yang namanya adalah PLT dan juga NDO. Okey, Farisha pernah join ke PLT dengan NDO? Kita pernah. Okey, tak apa. Okey, untuk PLT Sabtu minggu pertama, NDO Sabtu minggu kedua. So bayar untuk kedua-duanya adalah RM50 untuk early bird. So join dan kita akan belajar tentang 2 perkara lah. Kalau PG1 system ni sebulan sekali akan bertukar tajuk dia, sama ada silibus pendidikan Public Gold ataupun berkaitan tentang marketing. Dan NDO ni adalah segala perkara yang kita belajar tentang sistem. Alright. So next, untuk training online kita ada hari Ahad malam. Okey, Ahad malam ni adalah wajib. Ahad malam adalah wajib. Farisha pernah join kan?
Kena. Ya, so ini Ahad malam wajib join sebab saya ambil kehadiran. Okey. Kemudian kita ada juga weekly group coaching bersama FMD. Yang ini pun dulu hari Khamis, nanti dia akan pindah pada hari Ahad malam. Maksudnya habis saja WBM terus pergi pada WGC. Dan juga bila Fadisha dah capai certain tahap, kita boleh bersama-sama dengan tuan mentor untuk sesi bersama dengan tuan mentor lah. Alright. So ini adalah online. Kita juga ada Q&A, kita ada talk show. Kemudian training fizikal lah. Baru-baru ni kita dah pun ada MDC lah, Master Dealer Conference. Di mana dia menghimpunkan 2,600 orang untuk berjaya bersama-sama. Right, 2,600 keluarga yang nak berjaya bersama-sama dengan Public Goal. Okay. Kemudian ni adalah kelas fizikal antara carnival lah. Carnival kaya dengan emas dan juga seminar emas. Farisha, hari Sabtu ni free ke? Um, Pagi sampai petang tak? Ah, Malam je. Okey, tak apa. So, event ni sebelah petang ada saya dan juga tim lah bersama dengan tuan mentor. Okey, kalau free boleh datang. Alright. Kemudian kelab fizikal juga kita ada seminar kaya dengan emas di Brush Public Gold dan juga membina 1 juta pertama iaitu by region lah. Untuk bulan 9 kita akan pergi ke Muar. InsyaAllah. Alright, so ini event fizikal juga, double diamond. Kemudian yang kedua, kita sediakan tool set dan juga skill set. Maksudnya apa? Maksudnya hari ni Farisha tak perlulah nak fikir macam mana nak buat, macam mana nak typing, mana gambar, mana video. Tak payah. Kita dah sediakan untuk Farisha. Okay? Contoh macam sebelah ni adalah website kita sendiri. Nanti ada muka Farisha. Boleh saja guna, tak ada masalah. Kemudian kita juga ada Facebook dan juga link-link Telegram lah. Link-link ini semua memang kita akan berikan kepada dealer-dealer baru untuk buat bisnes. Kemudian Public Gold sediakan stok emas. Ini semua adalah gambar-gambar emas Public Gold lah. Emas-emas. Dia gak kabur ke Farisha? Ah, Sabar sikit. Saya tak apa. Okey. So, yang ni adalah dealer-dealer gambar-gambar gold bar public gold lah. Dan juga kita ada menara public gold. Alright. Yang ketiga kita ada support team. Di mana Farisha tak perlu risaulah. Di mana team kita memang memberikan sokongan. Especially kalau Farisha dah masuk dalam grup Tuan Muda Azim. Leader kita. Memang dia akan bantu kita untuk grow dalam bisnes. Alright. Dan yang keempat adalah mentorship di mana Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee memberikan proven success dari segi leadership beliau, dari segi apa yang kata-kata beliau. Jadi kita kena percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Alright? Dan cara untuk jadi dealer yang pertama sekali adalah join training PLT dan NDO lah. Maksudnya macam saya cerita tadi yang apa PLT NDO tu yang minggu pertama dan minggu kedua tu. RM50 harga early bird, RM90 untuk harga apa? Harga normal lah. Kemudian yang kedua, Grab promosi emas. Bergantunglah. Ada promosi emas yang nilai dia 35 gram untuk normal dealer. Dan ada juga promosi RM10,000 untuk normal dealer. Masuk dalam account Gap. Ataupun Farisha, ini merupakan peluang yang terbaik sebab kita ada satu event. Nama dia adalah Millionaire by 30. Millionaire by 30 ini adalah program untuk anak muda umur 18 hingga 25 tahun. Farisha umur 24 kan? 23. Okey, Farisha umur 23. Jadi, Farisha masih lagi layak untuk join dan nilai dia hanyalah RM2,500 saja untuk normal dealer dan RM5,000 untuk priority dealer. Okey, Farisha ada tak modal 2,500 ataupun RM5,000? Tak ada. Tak ada. Okey, tapi Farisha ada emas, betul tak? Hmm. Okey, ini pendapat saya lah. Pendapat saya kalau betul-betul Farisha nak buat bisnes Public Gold, Farisha jual emas yang bernilai RM5,000 dan Farisha top up balik dalam account Gap. Okey, mungkin nampak rugi sedikit tetapi sangat-sangat berbaloi sebab Farisha dah ada emas dan Farisha gunakan emas tersebut untuk bisnes. Dan percayalah Farisha, nilai itu, pengorbanan itu sangat-sangat berbaloi once Farisha dapat RM5,000 sebulan, RM10,000 sebulan, RM20,000 sebulan. Farisha sekarang agak-agak lah dalam bisnes 4 minggu ni, berapa income yang Farisha nak? Um, 3-4 ribu 3-4 sebulan. Okey. Tak apa, sekejap lagi saya akan sharekan kepada Farisha income-income yang terdapat dalam 4 minggu. Okey. Buat bisnes 4 minggu saja secara part time, boleh dapat angka 4-5 angka. Okey. So Farisha, yang sebelah kiri kita ada income RM762. Banyak tak RM762 buat part time? Banyak. Okey. Kita ada juga income per angka RM1,500, RM1,900, RM2,000. Yang tengah RM4,000, yang tengah RM6,000, yang belah kanan sekali RM9,000.
Best tak RM9,000? Best Alright. Kita ambil pula income 5 ke 10,000, 35,000, 26,000. Best tak income 35,000? Boleh. Okay. Dan ini adalah antara income lain 22,000, 23,000, 34,000. Okay. Bermaksudnya apa Farisha? Bermaksud pada hari ini, kalau mereka boleh, Farisha pun boleh. Okay. Jadi Farisha kalau nak bergerak laju, bergerak sorang-sorang. Kalau nak bergerak jauh, bergerak bersama-sama. Tapi kalau nak gerak laju dan jauh, kita jalan bersama dengan 5G Associate. Bersama dengan tim kita lah. Macam tu. Alright. Jadi Farisha, saya dah sharekan apa yang perkara-perkara penting lah untuk saya sampaikan. Sebab saya yakin dengan pengalaman Farisha, Farisha pernah berniaga sebelum ni. Saya sangat yakin dengan umur Farisha yang sangat-sangat muda pada hari ini. Yang pertama, Farisha setakat nak dapat income 3-4 ribu dalam masa 6 bulan boleh capai. Itu yang pertama. Yang kedua, Farisha, kita ada roadmap kita dalam tempoh 24 bulan, Farisha akan capai RM5,000 sebulan. Kalau ikut, pasti dapat. Okay. Malah Farisha kita ada, contoh macam wife saya buat dalam masa 13 bulan. Ada juga orang yang buat 10 bulan. Ada juga orang yang capai dalam masa 8 bulan. Jadi, Farisha bila mana once you decide untuk jadi dealer public gold, kita akan bantu Farisha. Farisha pada hari ini dah ada pengalaman bekerja. Farisha usia yang muda. So, jujur saya kata Farisha boleh pintas kejayaan saya. Kalau saya ambil masa 6 bulan untuk dapat income RM5,000, Farisha boleh dapat dalam masa 6 bulan. Tak ada masalah. Macam tu. Alright. So, daripada Farisha ada apa-apa yang nak tanya tak? Ah, saya tanya, Hmm. kalau yang MB30 tu kan, Hmm. macam kita kena datang juga ke ataupun kita boleh je, maksudnya online gitu, kita kena datang juga. Okay. Farisha kena datang fizikal. Event tu dari pagi sampai petang jam 2. Hmm. Dah tahu tarikh belum? Tak. Tak tahu tarikh lagi? Ni, saya share. Pada September, tarikh dia adalah 27 September. Okay. So, Farisha, saya cakapkan kalau nak jual emas tu, maybe pada 23 September tu boleh jual. 23 September tu boleh Hmm. jual emas. Nanti duit akan masuk lebih kurang hari Rabu atau hari Khamis. Dan pada hari kejadian, you top up balik dalam account gap you. Mungkin rugi sedikit, tapi trust me, itu adalah satu pengorbanan yang cukup-cukup berbaloi. Sebab Farisha dah ada emas. Farisha dah ada duit. Orang lain ni kena fikir ni, kat mana nak dapat duit, kat mana nak bahasa income part time kan. Farisha dah ada duit, dah ada RM15,000. So, gunakan tu sebagai invest balik kepada bisnes. Macam tu. Waktu ni ada dekat kat rumah kat Semunyih je kan. Kat rumah je. Okay, so make sure Farisha lock betul-betul tarikh ni. Okay. Okay, ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Okay, so far clear So far Farisha nak jadi dealer? Minat. Okay, so antara 4 tadi kan, 4 ultimate reward, apa yang paling menarik bagi Farisha lah? Saya rasa nombor satu kot. Financial freedom lah. Hmm. InsyaAllah. So Farisha adalah anak kedua daripada enam tadi ya? InsyaAllah. Sebab dalam business public goal ni, tak kisah pun siapa pun kita, apa pun background kita, Farisha introvert ke, extrovert ke, Farisha pandai bercakap ke, tak pandai bercakap ke. Okay, especially sebab kita masih muda Farisha. Bila kita muda, kita senang untuk absorb. Kita senang untuk absorb, senang untuk faham apa yang disampaikan, apa yang disampaikan kita senang faham. Alright, so itu kelebihan kita. Berbanding Farisha, saya ada dealer Farisha, umurnya dah 50-60 tahun. Farisha ada TikTok. Jadi, Farisha pernah buat konten TikTok. pernah. Mereka yang usia 50 tahun, 60 tahun ni Farisha, mereka tak tahu nak buat konten TikTok. Maksudnya Farisha jauh lebih ke depan daripada mereka. Okay? So, jadi kita gunakan peluang yang ada pada hari ini untuk kita sama-sama grow, sama-sama buat business public goal. Alright?
Okay, so lepas ni saya Okay. akan masukkan Farisha dalam satu grup khas lagi. So grup yang lama tu dah tak gunalah, kita akan masuk dalam grup baru. So dalam grup ni memang mereka yang betul-betul nak jadi dealer dan mereka betul-betul yang nak buat bisnes Polygon. Okay, Farisha, kalau ada, sebab saya ada lebih kurang dalam 40 orang dealer Farisha. Okay, dan saya nak melihat mereka semua berjaya. Tapi ada yang di antara mereka yang tak nak usaha dari pihak dia sendiri. Saya tak boleh nak buat apa Farisha. Okay, saya tak boleh nak buat apa-apa. Sebab mereka tak nak. Alright, so pastikan nanti once Farisha dah menjadi dealer, kita sama-sama buat bisnes dengan team, dengan wife saya nanti. Nanti wife saya akan bagi action plan kepada Farisha. Action plan ni adalah apa yang Farisha perlu buat sebagai dealer public good lah. Okay, so wife saya akan consult dengan Farisha. Dan kalau Farisha nak dapat income 3-4 ribu, kurang daripada setahun dah boleh dah. Asalkan Farisha dengar cakap kami. Okay? Okay, ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Tak ada dah Alright, so kalau macam tu boleh kita ambil gambar?